Ia tidak akan berlaku di Amerika. Ia tidak mungkin berlaku di Amerika. Sayang, apa yang kamu fikir rakyat UK sangkakan? Bahawa negara mereka akan dikuasai oleh golongan Islamis yang menjadikan gadis-gadis muda di kawasan mereka mangsa geng eksploitasi? Adakah kamu fikir Islamisasi akan benar-benar mengambil alih tahta? Adakah itu yang kamu sangka UK jangkakan akan berlaku? Dan adakah kamu fikir itu mungkin sebahagian daripada sebab mengapa UK membenarkan semua pendatang asing masuk secara haram dan membawa kepercayaan agama mereka yang sama sekali tidak selari dengan sistem UK dan cara hidup British? Adakah kamu fikir mereka sangka negara mereka akan diambil alih? Tidak, mereka tidak sangka. Ini berita penting. Mereka memang tidak menjangkakannya. Dan itulah sebabnya rakyat Amerika di luar sana, rakyat Australia, orang dari New Zealand, Afrika atau mana-mana tempat lain di Eropah, kamu perlu melihat apa yang sedang berlaku di UK untuk benar-benar faham bahawa perkara ini boleh berlaku kepada kamu juga. Dan saya harap saya boleh kata saya sedang melebih-lebihkan. Tapi malangnya, tiada satu pun daripada semua ini, walau sedikit pun, yang dibesar-besarkan. Bandar-bandar di UK telah diambil alih dengan satu rancangan yang sistematik. Dan jika anda tidak mahu bandar anda diambil alih dengan rancangan sistematik yang sama, maka tonton dan pelajari daripada kesilapan yang dibuat oleh UK. Dan mungkin suatu hari nanti anda akan datang dan berterima kasih kepada saya. Adakah anda sudah bersedia? Tidak, anda belum bersedia. Selamat datang ke Pushback. Saya Mira K, host anda. Pastikan anda tekan butang langgan untuk menaikkan video ini supaya orang ramai tahu kerana kita sedang melawan balik, kerana kita sudah tidak tahan lagi dan kita percaya bahawa Barat patut dipertahankan. Dan jika anda percaya bahawa Barat patut dipertahankan, sertailah kami. Anda telah jumpa komuniti anda. Baiklah semua, bersedialah. You akan jadi agak emosional. Sebahagian daripada London yang tidak dapat dikenali. Anda akan terkejut. Islamisasi Barat adalah nyata. Jadi di satu pihak, kita ada toleransi dan kebebasan bersuara yang sedang disalahgunakan terhadap kita. Saya tidak akan mendahului satu demi satu. Kau orang kotor pengikut Yesus. Kami ada Palestin. Tidak, tidak, tidak. Kita adalah negara yang bertoleransi. Barat sangat bertolak ansur. Dan golongan Islamis faham perkara ini dan mereka menggunakan kebebasan kita sendiri untuk menentang kita. Baiklah semua, kita berada di United Kingdom of Pakistan. Bagi anda yang tidak tahu, ini adalah Rebel News bersama Cam Higby dan Steven dari Visegrad 24 yang mana anda semua sepatutnya sudah sangat-sangat kenal pada ketika ini kerana mereka melakukan kerja yang luar biasa mendedahkan segala yang berlaku di Eropah. Dan Cam Higby ialah seorang wartawan hebat yang pergi ke tempat-tempat ini untuk cuba menunjukkan kepada kita kebenaran tentang apa yang sedang berlaku dan bukannya pembohongan yang cuba disebarkan oleh media kepada kita. Sekarang, adakah ini berlaku di setiap bandar di UK? Tidak kawan-kawan, ia tidak berlaku di setiap bandar tetapi ia berlaku di cukup banyak tempat untuk anda berasa sangat bimbang. Dan jika anda tidak percaya saya, teruskan menonton. Betul ke saya uncivilized? Baru-baru ini, saya telah pergi ke London, England untuk membuat liputan perhimpunan besar-besaran Satukan Kerajaan yang dianjurkan oleh Tommy Robinson. Saya dihantar ke sana lebih awal kerana Keir Starmer mula mengharamkan aktivis asing, ahli politik dan juga wartawan hanya kerana mereka tidak bersetuju dengannya seperti seorang komunis sejati. Dan anda akan melihatnya sekali lagi pada hari Sabtu di satu perarakan yang direka untuk mencabar dan menakut-nakutkan bandaraya yang pelbagai ini dan negara yang pelbagai ini. Bagi anda yang tidak tahu, inilah Keir Starmer. Malangnya jika anda cukup bertuah untuk tahu siapa dia, inilah lelaki yang sedang memusnahkan UK seorang diri. Sebenarnya bukan seorang diri sepenuhnya. Dia mempunyai ramai pendahulu yang berjaya melakukan perkara mudah yang sama, tetapi dia sedang memusnahkan UK. Dan dia telah membuat kesimpulan bahawa daripada mengakui kesilapannya dan sama ada meletak jawatan atau cuba mengubah serta membetulkannya, dia akan membungkam sesiapa sahaja yang berani berkata. Keir Starmer, saya rasa ada beberapa masalah dengan anda. Sesiapa sahaja yang cuba berkata apa-apa, termasuk orang yang datang dari luar negara untuk membuat liputan. Bagi anda yang tidak tahu, Rebel News, itu ialah Avi Amini, itu ialah Ezra. Mereka adalah individu-individu tersebut. Mereka ini adalah aktivis yang percaya dengan turun ke jalan dan benar-benar menemu ramah orang ramai, berkongsi apa yang sedang berlaku. Mungkin mengatakan bahawa mereka fikir remigrasi adalah idea yang baik mengeluarkan orang-orang yang berada di luar sana.
Menggroom kanak-kanak perempuan sepatutnya menjadi sesuatu yang dianggap salah oleh sebuah tamadun. Sama seperti bagaimana tamadun yang sihat akan memenjarakan pedofil. Mungkin anda patut mengeluarkan orang yang datang untuk memusnahkan negara anda. Apapun, dengan semua perkara itu selari, lelaki ini memutuskan bahawa cara terbaik untuk melawan protes besar-besaran Tommy Robinson yang sedang berlangsung untuk menentang dasarnya adalah dengan hanya memberitahu orang ramai bahawa mereka tidak boleh datang. Itulah penyelesaiannya. Bukan untuk mendengar mereka dan mungkin mempertimbangkan pandangan mereka, tetapi sebaliknya, berkata, tidak, anda diharamkan. Itulah sebabnya kerajaan buruh ini akan menghalang penghasut sayap kanan daripada datang ke Britain untuk acara itu. Di lapangan, matlamat saya adalah mudah. Mendokumentasikan akibat imigresen besar-besaran dan bagaimana kawasan tertentu di London telah berubah. Dalam beberapa kes, sehingga tidak dapat dikenali lagi. Sama seperti apa yang saya lihat di Perancis semasa pilihan raya Parlimen 2024. Terdapat penggetuaan yang jelas dan itu adalah tanda bahawa integrasi telah gagal. Hanya peringatan kepada semua orang di luar sana yang berkata, tapi saya rasa simpati dan saya bukan perkauman dan saya tidak percaya bahawa anda patut mengharamkan seluruh agama. Ini bukan tentang mengharamkan agama. Ini tentang mengharamkan satu entiti, satu gerakan politik yang langsung tidak percaya kepada integrasi dalam masyarakat. Jika anda mahu datang dengan agama anda dan berkata, biarkan saya melakukan perkara agama saya. Tetapi jika anda juga berkata, saya mahu belajar bahasa Inggeris. Saya mahu menjadi sebahagian daripada masyarakat anda kerana saya rasa masyarakat anda hebat dan saya mahu memperbaiki serta membinanya. Itu sangat bagus. Datanglah dengan agama anda. Namun, jika anda datang dan berkata, saya ada kepercayaan agama ini yang sebenarnya adalah kepercayaan politik yang diselubungi sebagai kepercayaan agama untuk membuat anda rasa bersalah jika berkata apa-apa menentang apa yang saya lakukan. Dan saya langsung tidak berminat untuk berintegrasi ke dalam masyarakat. Malah, bukan sahaja saya tidak mahu berintegrasi ke dalam masyarakat, saya juga lebih suka mengubah masyarakat anda dan menjadikan anda lebih seperti saya. Itulah bila kita mula ada sedikit masalah, kawan-kawan. Hanya isu kecil sahaja. Anda perlu terima. Faham? Siapa nama anda? Manggali. Perancis, bukan Bengali. French? Hanya Bengali sahaja? Bengali. Yang paling laju. Sekarang, saya ingin mengingatkan semua orang yang masih menonton video ini bahawa sekali lagi, ini tiada kaitan dengan sistem kepercayaan yang memberitahu anda sesuatu seperti ini sedang berlaku di UK, ia berlaku di Perancis, ia berlaku di Spanyol, ia berlaku di Itali, ia berlaku di Jerman, ia berlaku hampir di mana-mana kecuali Poland. Ini adalah masalah yang sangat besar. Ini bukan tentang menjadi rasis. Ini adalah tentang menghalang orang daripada masuk yang pada dasarnya cuba berkata, hentikan sebarang bentuk integrasi dan sebaliknya menukar orang-orang ini kepada agama kita. Kenapa saya tidak mempunyai masalah jika kita melihat sebagai contoh masyarakat Amish yang tinggal di sebuah negara tertentu atau tamadun Yahudi yang mungkin sangat kelihatan seperti ini. Mereka mungkin kelihatan sangat-sangat Yahudi atau sangat-sangat Amish. Baiklah, jika mereka tidak berminat untuk mengasimilasikan orang lain ke dalam pandangan dunia mereka dan yang lebih penting, mereka berminat untuk mengasimilasikan seseorang ke dalam budaya Inggeris serta menyumbang dan menjadi sebahagian daripadanya, maka baguslah. Nikmatilah semua kebebasan beragama di dunia ini. Tetapi jika anda tidak akan berasimilasi dalam apa jua cara sekalipun, bagi saya itu adalah satu masalah. Sebelum kita teruskan dengan video ini yang memang sangat menarik dan hebat, mari kita dengar sepatah dua kata daripada penaja kita. Beritahu saya yang anda sudah tidak lagi mengambil suplemen kalsium, betul? Sebab anda tahu ia mungkin tidak membantu anda, terutamanya jika anda tidak cukup kolagen dalam badan anda. Kolagen, anda tanya? Ya. Ya, saya pun terkejut sebab saya juga pernah berada dalam situasi anda dan saya tak sedar bahawa selepas umur 30, badan kita mula kurang menghasilkan kolagen 1 hingga 2% setiap tahun. Dan saya sendiri dah lama ada masalah dengan sendi. Dan saya dah cuba semua suplemen, kemudian saya jumpa Native Path Grass-Fed Collagen. Dan semuanya berubah. Sebab inilah rahsia sebenar untuk memastikan kulit kita tegang, tulang kuat dan sendi berfungsi dengan baik. Dan ia tak rasa pelik sebab ia larut sepenuhnya dalam air atau kopi. Dan ribuan pengguna melaporkan pengalaman saya yang sama. Kulit lebih cantik, tidur lebih lena, kurang sakit. Jadi, tingkatkan hidup anda dan sokong rancangan ini sebab saya harap Native Path akan jadi penaja kita dengan tawaran pakej istimewa serta penghantaran percuma. Jadi, pergi ke getnativepath.com/mira. Itu adalah getnativepath.com/MEIRA.
Cubalah tanpa rasiko dengan jaminan wang dikembalikan selama 365 hari. Penajaan menjadikan saluran ini boleh diteruskan. Jadi kami sangat-sangat berterima kasih kepada anda semua yang telah menonton. Mari kita teruskan dengan cepat ke semua perkara yang sedang berlaku dalam episod yang luar biasa ini. Dan ke Whitechapel bersama Stephen Thompson, pengasas Visegrad 24 dan Cam Higby, seorang wartawan bebas dari Amerika Syarikat. London Timur dahulunya merupakan kawasan kelas pekerja kulit putih yang tipikal. Anda boleh lihat pada seni binanya. Sekarang kita berada di tengah-tengah London. Anda boleh lihat seni bina yang jauh lebih mengagumkan, rumah bangsa yang jauh lebih tinggi dan lebih baik. Semua ini tidak wujud di London Timur. London Timur penuh dengan hartanah kelas pekerja. Kemudian, terdapat kemasukan besar-besaran orang Yahudi dari Eropah Tengah dan Timur pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kemudian bermula pada tahun 50-an, ia menjadi salah satu kawasan kejiranan yang paling berbilang budaya dan paling kobagai di London, khususnya orang Bengali. Orang Bengali merupakan minoriti tunggal terbesar. Saya percaya, menurut bancian terakhir, mereka mewakili kira-kira 30% lebih daripada penduduk. Orang Bengali kebanyakannya beragama Islam. Anda boleh jumpa masjid di setiap penjuru. Dan kemudian anda juga sudah tentu ada kedekatan dengan kekayaan yang luar biasa kerana anda ada bandar London dan Canary Wharf betul-betul di situ. Jadi di satu pihak, anda ada semacam pengasingan diri yang sengaja diadakan di mana terdapat kehadiran Muslim yang semakin dominan, kawasan dan kejiranan yang semakin Islamik yang turut tercermin dalam majlis bandaraya. Tidak ada seorang pun orang Inggeris kulit putih. Itu memang gila. Tidak ada seorang pun orang kulit putih. Tak ada seorang pun. Tak ada seorang pun. Bagus untuk wanita ini. Dia tidak bertudung. Betapa jarang. Betapa jarang. Yang kini merupakan ahli majlis dari Tower Hamlets. Datuk Bandar yang baru-baru ini dipilih semula sebelum ini telah disabitkan kesalahan rasuah dan diharamkan daripada bertanding selama 10 tahun. Larangan itu telah tamat dan beliau baru sahaja dipilih semula sebagai Datuk Bandar. Beliau juga berbangsa Bengali. Majoriti ahli majlis tempatan adalah berbangsa Bengali, tetapi ada ironi yang besar di mana apabila anda melihat, anda boleh nampak bangunan walkie-talkie, anda boleh nampak Kirk, Gherkin, anda boleh nampak semua pencakar langit ini. Jadi terdapat dikotomi antara kemiskinan yang melampau dan pengasingan kawasan besar Whitechapel sehingga ke tahap di stesen Whitechapel, nama stesen itu dalam bahasa Inggeris dan betul-betul di sebelahnya, ia dalam bahasa Bengali. Fakta menarik. Saya pernah fikir itu adalah tulisan Arab. Sejak itu, saya telah mendidik diri saya dengan sangat baik. Kawan-kawan, inilah perkara menarik yang anda perlu perhatikan tentang ini. Lihat, mereka sebenarnya tidak cuba untuk masuk ke lokasi ini, kan? Itu bukan tempat yang mereka tuju. Mereka menyasarkan kawasan sekelilingnya untuk berkembang dan berkembang dan berkembang dan berkembang dan berkembang dan berkembang serta menceroboh. Dan secara pribadi, saya tiada masalah dengan orang Bengali tinggal di kawasan tertentu. Persoalannya ialah, adakah mereka langsung cuba untuk menyesuaikan diri di UK? Adakah mereka langsung cuba untuk menjadi warga negara UK dan menyumbang kepada masyarakat? Atau adakah mereka cuba melakukan sesuatu yang berbeza? Apabila anda melihat seberang jalan, apabila anda melihat ke hujung jalan, anda boleh nampak pencakar langit yang tinggi dan kekayaan keuangan London yang sangat besar. Baiklah kawan-kawan, kita berada di United Kingdom of Pakistan. Kalau ada apa-apa yang boleh dikatakan penjajahan, inilah dia. Anda boleh ambil snack Anda dari lantai kalau mahu. Kami ada banyak kain Pakistan yang cantik di sini. Kami ada mainan kanak-kanak. Kami pergi ke Tower Hamlets dan maksud saya, ia seperti dunia ketiga, basar-basar di tengah jalan. Anda akan nampak bangunan Inggris lama yang cantik seperti ini dan di hadapannya kelihatan seperti tapak pelupusan sampah. Tapi ia seperti bazar dan mereka menjual beg Louis Vuitton palsu dan mereka menjual beg Gucci. Jadi pada masa ini, United Kingdom masih lagi, sudah tentu, sebuah negara majoriti kulit putih. Beberapa data menunjukkan bahawa penduduk British kulit putih akan menjadi golongan minoriti menjelang tahun 2065. Tetapi jika anda lihat pada golongan millennial, Gen Z, Gen Alpha, anda akan nampak piramid di mana orang British kulit putih semakin menjadi bahagian yang lebih kecil dalam kalangan millennial, bahagian yang lebih kecil dalam Gen Z dan bahagian yang lebih kecil lagi dalam Gen Alpha berbanding generasi sebelumnya. Jadi kita mungkin 82% menurut ayat terakhir tadi, UK mungkin sekarang 82% British kulit putih. Itu bukan kes bagi Gen Alpha, yang sudah tentu bukan 82% British kulit putih. Ia sedang berubah. Ia berubah dengan cepat. Anda boleh lihat di Birmingham, anda boleh lihat di tempat seperti Bradford, anda boleh lihat di tempat seperti Luton Town. Terdapat kira-kira 11 bandar dan pekan di United Kingdom yang kini penduduk British kulit putih adalah golongan minoriti. Dan ibu kota, London, kini hanya 1/3 penduduknya adalah British kulit putih. Dan apabila ia semakin kurang beridentiti Inggeris, orang Inggeris mula berpindah keluar. Ada unsur white flight. Ingat, kami tidak mempunyai masalah dengan ramai orang datang ke sesebuah negara dan menambah unsur pelbagai budaya, walaupun kami sebenarnya tidak begitu yakin ia berkesan.
Di Amerika, Amerika dibina oleh pendatang dari pelbagai warna kulit, tempat dan lokasi yang berbeza. Dan itu sangat baik kerana mereka semua mempunyai kepercayaan yang sama, iaitu kebebasan, nilai-nilai Amerika dan mereka berintegrasi di bawah nilai-nilai tersebut. Di sini situasinya berbeza. Ini bukan tentang mahu orang Inggeris kebanyakannya berkulit putih. Sebenarnya tiada siapa yang benar-benar peduli tentang perkara itu. Ia berkaitan dengan hakikat bahawa orang yang mempunyai nilai-nilai British yang selalunya berkulit putih kerana mereka adalah orang Inggeris asal. Mereka adalah golongan yang seluruh budaya dan tradisi mereka seolah-olah sedang dipadamkan oleh perkara baru yang datang ini. Seolah-olah berkata, selamat tinggal, kami sebenarnya tidak peduli tentang kamu. Kami di sini hanya untuk menjajah. Datang, jajah tempat ini dan jadikannya tempat kami. Sangat-sangat berbeza. Apabila anda datang ke sebuah negara dan anda mempercayai nilai-nilai negara itu, maka hakikat bahawa anda datang dengan budaya yang berbeza adalah sesuatu yang indah. Gabungkan kedua-dua perkara itu, satukan mereka dan anda akan mencipta sesuatu seperti impian Amerika. Tetapi apabila anda datang tanpa sebarang minat untuk berintegrasi ke dalam sesuatu budaya, apa yang anda lakukan adalah menjajah. Dan ia hanya akan menjadi lebih cepat kecuali sesuatu dilakukan untuk menghentikannya dan membalikkan keadaan. Dan sudah tentu, masalah terbesar adalah orang yang paling agresif dalam semua ini pastinya mereka yang berasal dari latar belakang Muslim yang bukan sahaja mengasingkan kawasan kejiranan. Mereka mempunyai dasar yang tidak bertulis tetapi satu dasar Islamisasi iaitu menjadikan kawasan kejiranan sebagai kawasan di mana sesiapa yang bukan Muslim, sesiapa yang bukan Islam tidak dialu-alukan. Dan sebenarnya, jika mereka datang dengan kamera untuk cuba bercakap dengan mereka, mereka akan dihalau keluar secara aktif. Ini tidak berlaku hari ini. Sebenarnya, saya rasa kami sangat bernasib baik. Saya rasa keadaan boleh jadi berbeza. Keadaan boleh sahaja berubah seperti ini. Awak telah mengendalikannya. Awak benci iklan YouTube. Jadi apa maksudnya apabila dia kata keadaan boleh jadi begini? Kita akan mengetahuinya sebentar lagi. Jadi kami sedang merakam di East London Mosque yang merupakan salah satu masjid terbesar dan tertua di London dan salah satu daripada segelintir masjid di UK yang membenarkan azan dilaungkan. 5 kali sehari, imam akan naik ke menara atau tidak semestinya naik ke menara tetapi menggunakan mikrofon dan akan ada pembesar suara di menara itu dan beliau akan melaungkan azan. Saya benar-benar berminat kerana kita sudah terbiasa dengan hakikat bahawa golongan Islamis melaungkan azan dengan kuat sehingga mengganggu semua orang. Apa yang mereka lakukan sebelum ada pembesar suara? Adakah ini perkara baru? Adakah ini sebahagian daripada pendekatan baharu seperti mari masuk ke bandar kita dan seolah-olah membuktikan dominasi kita di sini? Atau adakah ini sesuatu yang sebenarnya tidak pernah wujud sebelum ini? Atau ia memang sudah wujud? Mereka ada cara untuk menghasilkan pembesar suara. Ada sesiapa yang ada idea? Beritahu saya di ruangan komen. Kami berada di sana untuk solat tengah hari dan kami sedang merakam limpahan jemaah dari masjid. Masjid itu tidak cukup besar untuk menampung seluruh komuniti Muslim. Jadi terdapat ramai Muslim di luar yang sedang solat dan kami sedang merakam bersama juru kamera saya. Dan semasa kami sedang rakam, sebuah kereta menghampiri, berhenti di atas lintasan pejalan kaki dan lelaki dalam kenderaan itu berkata, "Saya kenal awak. Awak Visegrad 24. Awak pembela genosid. Awak binatang." Dan saya mendekatinya dan saya berkata, "Saya ingin berbincang. Kami ingin bercakap dengan anda. Saya gembira untuk bertanya kepada anda tentang bagaimana rasanya menjadi seorang Muslim di London, tentang kepelbagaian budaya, tentang kehidupan di Tower Hamlets." Lelaki ini terus menghina saya. Dan semasa dia menghina saya dan saya berdiri di situ dengan tenang cuba sedaya upaya untuk berinteraksi dengannya secara aman, jemaah mula keluar dari Masjid East London. Mereka perasan bunyi bising itu dan sekumpulan besar orang Islam berlari ke arah kami. Dalam kalangan orang Algeria itu, ada seorang budak lelaki muda yang menjeritkan kata-kata paling teruk daripada semua. Saya cuma nak katakan, semasa kita mendengar ini, saya rasa ini sangat menarik. Mereka berlari ke arah kami. Penjagaan diri kini jadi lebih segar, kan? Ironinya, saya rasa macam inilah England. Tengok, kita masih buat penjenamaan untuk orang biasa. Dan kemudian ini, mereka tak akan beli pun. Beberapa orang Algeria, budak lelaki muda yang menjeritkan kata-kata kesat paling teruk termasuk bila dia tahu bahawa Visegrad 24 secara umumnya adalah saluran anti-Hamas, sudah tentu, dan secara umumnya pro-Israel, bersimpati kepada perjuangan Israel. Dia mula menjerit kata-kata kesat tentang mahu membunuh ahli kerajaan Israel dan mahu memenggal kepala orang Yahudi satu demi satu. Kita memang perlu tanya diri kita sendiri, kenapa mereka begitu taksub untuk menentang Israel? Seperti apa sebenarnya sebabnya? Kita sebenarnya sudah bincangkan perkara itu dengan agak mendalam. Dia kebetulan berasal dari Algeria. Dia memang dari Algeria. Saya pernah menghabiskan masa di Algeria. Seperti, Kenapa seorang dari Algeria perlu ambil peduli langsung? Kenapa perkara itu yang membuatkan dia marah? seperti yang saya beritahu dia tentang saya sebelum perbualan itu menjadi tegang. Dia malah berjabat tangan dengan saya dan mula berbual sehingga dia dengar perkataan Israel, kemudian dia terus berubah. Adakah awak dari Nigeria? Ya. Tolong, apa yang awak nak cakap? Dia ada di situ. Tidak. Lelaki ini menjerit. Dia tidak mewakili.
Apa maksud awak? Saya tak setuju dengan ini. Tom Robinson, dia anti segala-galanya. Anti semua sekali. Saya tak tahu. Kalau saya jumpa Tom Robinson, ya. Awak tahu kalau saya jumpa awak Tom Robinson. Saya akan ajar awak, ya. Tapi tunggu sekejap. Kalau saya jumpa Tommy Robinson, ya. Tidak. Kalau saya jumpa Tommy Robinson, saya akan ajar, ya. Itu saja yang saya nak cakap. Islam, angkat Islam. Hormat semua orang, hormat semua warna kulit. Islam sempurna, kita tidak. Angkat. Adakah anda mahu United Kingdom menjadi sebuah negara Muslim? Ia bukan negara Muslim. United Kingdom bukan negara Muslim. Kami bukan di sini untuk mengambil alih. Kami di sini untuk menyebarkan agama kami yang indah. Menyebarkan keamanan dan menyebarkan kasih sayang. Itu sahaja, saudaraku. Itu sahaja. Betul ke? Kamu hanya di sini untuk menyebarkan keamanan dan kasih sayang dengan mengatakan sokong Tommy Robinson. Nampaknya agak menarik cara kamu menyebarkan keamanan dan kasih sayang, kan? Adakah kamu mahu semua orang menjadi Muslim? Adakah saya mahu semua orang menjadi Muslim? Tidak. Jawapannya tidak. Kami tidak mahu. Kami mahu ia menjadi negara Kristian. Betul ke? Ya. Adakah kamu sanggup bercakap dengan kami di depan kamera? Saya hargai itu. Bahagian mana negara ini? Ya negara Kristian? Bahagian mana negara ini yang begitu? Kristian. Ya, negara Kristian. Bahagian mana negara ini yang Kristian? Adakah awak tanya saya kenapa saya fikir ia negara Kristian? Kenapa ia Kristian? Negara. Kenapa UK adalah negara Kristian? Mari kita mulakan dengan monarki, boleh? Monarki itu dilantik, awak tahu, oleh Tuhan. Menurut orang Kristian, sudah tentu. Dalam maksud, adakah orang Inggeris itu Kristian? Adakah itu soalan yang anda tanya? Saya akan berujar. Jadi pendirian saya tentang ini adalah saya mengagumi orang Islam kerana tidak, awak tidak. Sudah tentu saya mengagumi. Saya dah dapatkan awak satu saluran. Awak nak bagi saya bercakap tak? Saya takkan bagi awak bercakap. Apa saluran awak? Naib presiden. Awak mungkin boleh baling kasut. Apa dia? Naib apa? Saya kena bebaskan Palestin. Tunjuk saya. 1, 2, 3. Bebas. bebaskan Palestin. Bebaskan Palestin. Semasa kami sedang merakam dokumentari itu, Stefan Thompson, pengasas Visegrad 24, sedang merakam masjid ketika mereka sedang solat dan mereka mengelilinginya. Mereka semua keluar selepas solat Jumaat dan ratusan orang mengelilinginya. Mereka menjerit kata-kata kesat, mereka membuat tabik Hitler dan mereka menjerit, kami akan penggal kepala Yahudi satu persatu. Apa benda ni? Hey, sial. Bagi aku masuk sekali. Sebagai peringatan, Stefan bukan Yahudi. Dia cuma ada otak. Jadi dia faham perbezaan antara individu ber-IQ rendah yang menyokong Palestin dan seseorang yang boleh berfikir yang menyokong Israel. Pergi dekat orang kau. Apa masalah kau? Orang kau tak nampak kau, bro. Persitankah Israel? Bebaskan Palestin. Kita akan hancurkan pencuri itu. Saya cuba bayangkan, boleh tak korang bayangkan kalau lelaki ni berinteraksi dengan katakanlah orang-orang Bibi Netanyahu. Kau tahu, pengawal keselamatan dia. Adakah dia akan macam, Hidup Israel biru besar. Aku sama ada dah jadi dan bersatu. saya rasa cuma ada firasat yang itu takkan jadi begitu. Mari kita tengok apa jadi seterusnya. Ingatan untuk semua. Tidak, ini bukan Qatar atau Algeria. Ini di United Kingdom dan ia akan datang ke Amerika tidak lama lagi. Hidup Palestin. Palestin tidak akan bebas. Lelaki itu akan dipenggal satu demi satu. Kau Jesus yang kotor. Kami ada Palestin. Korang tahu tak semua? Itu seorang Yahudi. Mungkin korang oleh lelaki ni. Fakta menarik. Maksud saya, tabik Hitler. Hebat. Bergaya. Korang tahu, memang bergaya. Lelaki yang korang nampak menjerit tentang memenggal kepala orang Yahudi dan membuat salam Nazi itu ialah Muhammad Hashid, 18 tahun. Dia kemudiannya ditangkap dan didakwa atas gangguan yang diperburuk oleh motif perkauman. Kemudian dibebaskan dengan ikat jamin sehingga perbicaraannya yang dijadualkan pada 16 Jun. Mari kita teka apa yang akan berlaku dalam perbicaraan itu. Kemungkinan besar perbicaraan akan mengatakan sesuatu seperti, sebenarnya ia bukanlah gangguan bermotifkan perkauman. Ia adalah salah Visegrad 24 kerana masuk ke dalam I. Saya tak tahu apa yang anda nampak, tapi saya nampak Stefan sangat-sangat sopan, baik, beradab, menarik dan berminat untuk berbual. Menariknya, dia langsung tak cakap apa-apa tentang Israel atau tentang orang Yahudi. Langsung tiada apa-apa. Dia ditanya sama ada dia fikir UK adalah negara Kristian dan dia kata dia menghormati orang Islam. Dan inilah yang berlaku. Sekarang saya perlu tanya anda semua kawan-kawan, yang mana satu nampak lebih bijak? Yang mana satu individu itu nampak seperti dia benar-benar tahu apa yang dia cakapkan? Yang mana satu individu itu nampak seperti seseorang yang anda ingin ada dalam masyarakat anda berbanding yang mana satu anda tidak mahu? Sekarang, jika jawapannya ialah anda tidak mahu lelaki muda yang kelihatan seperti itu, bercakap seperti itu dan bertindak seperti itu, maka baiklah.
Jika anda merujuk kepada si penghormat Nazi berambut kerinting itu, maka baguslah, anda perlu berjuang untuk Amerika. Dan jika anda merujuk kepada lelaki UK berambut perang yang petah berkata-kata itu, maka anda patut kekal di Amerika kerana orang seperti itu akan segera lenyap dari muka bumi jika kita tidak melawan golongan Islamis. Terima kasih atas perhatian anda terhadap perkara ini.